Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam video kali ini. Ini adalah video kedua selepas aku upgrade modal muka ni. Video pertama di hari tu korang pergi check out lah video pertama tu masa aku ambil motor tu. Okay, yang video kali ni adalah video kali kedua selepas aku buat upgrade yang stage kedua pula. Stage pertama hari tu aku pasang windshield, pemijak kaki ni dengan box top box tu. Tapi top box tu aku dah buka. So sekarang aku dah pakai box yang lagi sesuai untuk dia lah. Box apa? Check it out. Okay, untuk upgrade yang stage kedua ni, korang jangan salah faham lah. Ini bukannya stage kedua engine tau. Ini stage kedua makeup lah. Motor ni apa nak buat engine, kita main makeup je macam ni kan. Stage kedua maksud aku kali ni ialah apa tau. Tu box ni, box siput orang panggil, box siput ataupun box alien, warna oranye, sama dengan color body. Dengan aku tukar nombor plate. Ini nombor plate punch. Budak-budak motor tahun-tahun 80-an 90-an memang sukalah nombor plate punch macam ni kan, nombor plate ketuk ni kan. Zaman-zaman dulu-dulu lah, zaman-zaman motor-motor 2 stroke, RSX, SS, Panther, inilah nombor plate kita orang zaman dulu. So aku implementkan dekat motor ni, nombor plate punch ni. Aku bukan pakai untuk belakang je, aku pakai untuk depan sekali. Ni dia. Nombor, aku rasa aku modal muka yang first aku rasa yang pakai nombor plate Ultraman ni. Sebab aku tengok dekat banyak video-video, aku tengok gambar-gambar, lepas tu dekat grup-grup Facebook, dekat grup WhatsApp semua, aku tengok tak ada lagi modal muka yang pakai nombor plate Ultraman macam ni. Kalau ada mungkin aku salah lah kan, minta maaf lah. Tapi yang aku nampak lah, yang aku tengok tak ada lagi. Maknanya motor aku ni first yang pakai nombor plate Ultraman ni. Korang rasa apa? Cantik tak? Kan? Selalunya orang akan letak nombor plate dekat sini, macam motor Indonesia tu kan, macam ni kat sini. Ataupun orang tampal kat sini stiker kat sini, ataupun orang tampal stiker kat tepi ni, ataupun orang tampal stiker bulat kat sini kan. Biasa kan nombor plate kan depan kan. So aku nak bagi motor aku ni lain sikit daripada motor lain, aku buat plate Ultraman. Ini pun zaman-zaman motor-motor budak-budak motor 80-an 90-an punya style ni. Kalau korang tanya budak-budak lama, budak-budak motor lama, inilah motor dulu macam ni lah nombor plate dia, nombor plate depan. Betul tak? Kalau mana geng-geng otai-otai yang sebaya dengan aku, cuba komen. Betul tak kita dulu pakai nombor plate macam ni? Okay, aku nak cerita pengalaman aku sikit lah aku pakai motor ni. Motor ni kalau korang nakkan speed, korang jangan beli yang motor ni. Motor ni memang bukan untuk speed lah, memang bukan untuk speeding. Motor ni untuk korang nak bawa santai-santai, macam kau nak bagi anak ke pergi sekolah ke kan, anak kau untuk motor pertama dia ke, ataupun kau nak bagi dekat wife kau untuk hantar anak sekolah, untuk pergi pasar, pergi kedai, boleh motor ni sesuai. Lepas tu handling bagi aku ya, sebab dia slow kan. Kalau korang buat laju pun memang terabur lah jadi handling dia kan. So kalau bawa santai-santai, handling dia dah cukup dah okey dah. Lepas tu ada orang kata tayar ni nak kena tukar tayar besar lah, tukar tayar yang okey sikit lah. Bagi aku ini bagi aku, lain orang lain pendapat tapi ini bagi aku, tayar dia dah cukup dah, tayar standard pun dah cukup dah. Dengan saiz 3.0 10 inci depan,
3.5 10 inci belakang bagi aku untuk standard dah cukup dah. So aku rasa korang tak payahlah nak buang-buang duit. Tayar standard ni korang buka, so kalau keluar kedai je, tayar standard ni korang buka, korang tukar tayar yang besar sikit ke, tayar yang gempak sikit ke. Bagi aku tak perlu. Bagi aku macam buang duit je lah bagi aku. Tapi kalau korang banyak duit, apa salahnya duit korang kan. Suka tinggal orang lah, korang nak letak tayar kereta pun tak apa kan. Tapi bagi aku lah ni, pada pendapat aku, tayar standard ni pun dah cukup dah. Kalau nak tukar, tunggu dia botak, dah tak boleh pakai tayar ni, tukar. Masa tu bagi aku berbaloi untuk tukar. Tapi kalau tayar baru ni korang nak tukar terus ke tayar lain, bagi aku tak berbaloi. Tapi terpulang pada poket masing-masing, cita rasa masing-masing. Tapi bagi aku tak payah. Tayar ni dah cukup standard, tayar standard ni dah cukup dah untuk dia. Untuk dengan keadaan standard dia, bagi aku dah cukup dah tayar standard ni. Lepas tu minyak. Dia punya penggunaan petrol dia. Masa aku ambil motor ni, aku isi penuh. Masa tu minyak, biasalah motor baru kan, minyak tak ada. Aku isi RM8. Bila aku isi RM8, aku rasa tak habis, tak penuh. Aku rasa mungkin boleh masuk penuh. Masa tu aku rasa mungkin dalam RM6 ke RM7 lah. Maknanya tak betul-betul RM8 habis. So bila aku masa tu aku isi tu memang betul-betul penuh lah. Memang aku isi tu memang tak boleh masuk lah minyak, penuh lah. So bar dia, meter dia, dekat meter tu aku tak tahu aku ada berapa bar, 6 bar ke 5 bar, aku tak ingat. So aku ambil motor ni kat PJ. So daripada PJ dekat Datuk Harun, aku ambil ada salah satu kedai dekat Datuk Harun tu. Aku nak balik, masa tu kebetulan aku nak balik terus. So aku pergi menghala ke Sunway. Bila aku sampai dekat Sunway, konon-konon nak masuk LDP lah. Bila aku nak masuk LDP, aku rasa macam ada benda yang aku nak buat lah kat motor ni. Masa tu aku terfikir aku nak beli box. Masa tu aku nak beli box belakang tu. Masa tu aku belum order kat Shopee lagi. So aku cakap aku nak pergi tengok box tu dekat Sentul lah. So daripada situ aku patah balik. Aku dah sampai kat Sunway, aku patah balik, aku masuk balik yang highway apa tu? Highway pantai ke apa? Yang dekat depan apa tu kan? Yang dekat depan Datuk Harun yang menghala ke Bangsa tu. Highway pantai kan? So aku masuk highway pantai, aku terus pergi sampai Sentul. Aku pergi Sentul, cari barang, aku cari box tu, satu Sentul tak ada. Ada box tu tapi aku nak colour oren macam ni, tapi tak ada. Dekat Sentul tak ada colour oren. Dia ada colour hitam dengan colour putih. So tak masuk lah kan, aku nak colour oren. So satu Sentul aku pergi tak ada. Lepas tu daripada Sentul aku pergi Coket. Kedai motor kat Coket tu. Dekat kedai nasi kandar, sebanding dengan kedai nasi kandar Kudus Kutu apa. Kat situ pun tak ada. So perjalanan aku, kau bayangkan perjalanan aku daripada Datuk Harun, aku pergi Sunway, aku patah balik masuk KL, ikut highway pantai sampai Sentul aku pergi apa tadi aku cakap dia? Coket. Okey, daripada Coket aku balik. Daripada Coket aku balik rumah. Aku ikut Jalan Kuching. Okey, rumah aku dekat Batang Kali. Aku ikut Jalan Kuching, lepas tu sampai Batu Cave, aku masuk ke Selayang, aku lalu ikut Sungai Tua. Kau bayangkan perjalanan tu. Aku rasa dalam total semua, perjalanan tu aku rasa dalam 80 ke 90 km lah. Kau tahu berapa minyak yang habis? 1 bar je. Serius, 1 bar habis. Daripada penuh tu, daripada 6 ke 5 bar tu, 1 bar je habis. So, pada pendapat aku, dia punya consumption minyak dia amat jimat. Serius saya cakap kau. Kalau korang nak buat motor ni untuk shedok kan, mana-mana budak-budak Grab ke, budak-budak Panda ke, mana-mana kan, korang nak guna motor ni untuk shedok, bagi aku memang sesuai sangat lah kan. Kalau korang tak pentingkan kelajuan lah. Kalau korang pentingkan kelajuan, ini bukan motornya. Serius aku cakap, jangan beli. Nanti korang menyesal. Kau nak motor laju, kau beli motor macam ni, dah lah harga bawah RM5,000. Kau nak laju motor macam harga RM50,000, memang tak dapat lah kan. Kenalah dengan harga, dengan dia punya speed, dia punya condition, dia punya keadaan motor dengan harga tu sama lah. Macam juga kau beli barang-barang lain. Takkan kau nak beli barang yang murah tapi kau expect kau dapat kualiti macam harga barang mahal. Memang tak dapat lah. So sebelum korang beli motor ni, korang tanya dulu, tepuk dada, tanya selera, korang nak motor apa, kau nak guna motor tu untuk apa. Kalau untuk laju, ini bukan motor dia. Tapi kalau untuk santai-santai, ini the best. Serius aku cakap dengan kau, memang terbaik. Okay, semoga kita berjumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum.